Konnichiwa, kita throwback sikit ke Februari 2023 masa sis travel dari KL ke Sapporo time winter. First impression sis, rasa macam masuk dalam freezer yang besar gila. Suhu pun main negatif-negatif je sepanjang sis kat sana. Trip ni sis akan pecah part by part sebab agak banyak nak share. Yang confirm tak akan skip, of course lah part makan-makan. First time sis try makan ketam besar-besar gini. Sis melawat Sapporo TV Tower. View atas tower ni pun cantik sangat. Ambil time lapse. Masa sis pergi ni ada Sapporo Snow Festival. Sis feeling-feeling anime sambil tengok salji turun. Sis tengok penguin jalan terkedek-kedek di Otaru Aquarium. Dan sis naik Ferris wheel di atas sebuah mall di Sapporo. Trip Sapporo ni sis belanja family sis sebab sis menang kontes dapat voucher travel. Sis akan transit di Osaka dan naik flight domestik ke Sapporo. Yuhu, what are you doing? Flight sis malam and masa ni tak ramai orang sangat. Maybe sebab hari ni hari Khamis. Hujan agak lebat ya malam ni. Masa ni sajalah sis show off handbag mermaid yang baru beli hari tu. Cute kan? Disebabkan dah mengantuk so kita perlukan caffeine. Sis lupa sis beli teh ke kopi, tapi sis ingat sis rasa dia biasa-biasa je lah. Nak lead tak? Tak payah lead. Oh, okay. Entahlah bila tak tunggu asyik muncul je. Bila tunggu sampai kesudah tak munculnya Osaka. Masa ni flight malam ke Osaka tak ramai sangat. Nak tahu tak, memulakan sis plan nak duduk tepi tingkap lepas take off. Sekali ada Pakcik Mai duduk situ laju-laju pula. Announcement dia in Japanese dan juga in Malay. Stewardess bagi kacang masin es budak-budak sebelum serve dinner. And juga jus. Sajalah ambil 2 jus sebab nak rasa orange and apple. Akhirnya dinner pun dah sampai. Sis pilih chicken shogayaki with mixed veggie. Dessert pula is cheesecake. Diorang pula pilih beef lasagna. And nasi lemak with shrimp sambal. Dah habis dinner tu kan, stewardess bagi kopi pula. So sis minum sambil habiskan roti and butter. Kita orang masih gembira-gembira time ni walaupun dinner pukul 12.30 malam. Habis je makan malam, kita melawat kawasan kejap. Walaupun dia tutup lampu tapi still tak boleh tidur juga time ni. Yeay, lagi 3 jam nak sampai Osaka. Fast forward pada pukul 3 pagi, sis dapat breakfast pula. Dia orang bagi chicken corn dog and tomato sauce. Masa 2023 ni time-time masih COVID lagi and web visit Japan baru ditubuhkan. Sis dapat boarding pass baru dari JAL. Sis sebenarnya ada cerita tau. Masa tengah tunggu kat boarding gate ni, pilot yang bertugas board dekat passenger yang tengah duduk-duduk tunggu flight. Dalam boarding gate ni ada kombini, so belilah susu, kopi dan air botol buat breakfast. Comelnya lah dia orang lambai-lambai kat flight yang baru nak take off tu. Udah boring-boring tu sis pergilah melawat toilet jap. Toilet lagi kan. Masa ni dah penat, so naik travelator ni pun terhibur sebab ada suara. Comel je ada gambar wheel. Wheelchair ni kalau ada orang nak guna, nanti dia hantar orang tu sampai gate dia. Lepas tu dia balik sendiri tempat asal dia macam robot vacuum. Lagi pergi parking sana. Parking sana susah dia. Tempat dia. Akhirnya sampailah timing flight tu Sapporo. Okay, sis dah boarding. Ada Domioji Sukasa lah. Flight domestik JAL ni kecil je, tapi in-flight wifi dia laju. Sempatlah upload beberapa IG stories masa dalam flight ni. Tingkap dia clear betul, tak ada cala-bala and debu-debu kotor pun. Legroom dia pun luas. And ada port charge USB-C. Refreshment dia orang cuma bagi jus je, tak ada pun kacang-kacang. Screen pula sharing untuk 3 passengers. Nak tahu tak beza Osaka dengan Sapporo? Masa dekat airport Osaka tadi tak ada langsung salji, tapi bila sampai Sapporo ada pula salji betul-betul tu.